Selamat datang kepada Yang Berbahagia, Ketua Pengarah Barisan Pengurusan Tertinggi RISDA dan semua yang bersama kita dalam sesi penerangan visual hari ini. Hari ini, kita bukan nak bincang pasal penajaan majlis biasa-biasa, tak sama sekali. Kita nak lihat satu pelan tindakan yang betul-betul berwawasan, satu pakatan nasional yang secara literalnya mampu mengubah landscape luar bandar dan pertanian pintar di Malaysia. Sesi ini kita reka khusus untuk tunjukkan kenapa gabungan antara idea-idea luar biasa dari universiti dan ekosistem gergasi RISDA adalah satu game changer yang paling kritikal masa kini. Okey, jom kita terus selami perkara ni. Soalan ni memang terpampang besar di hadapan kita sekarang. Adakah RISDA bersedia untuk memimpin transformasi berasaskan agro pintar di Malaysia? Ini bukan sekadar soalan retorik ya. Ini adalah peluang keemasan untuk tinggalkan satu legasi yang sangat besar. Bila kita sembang tentang usaha nak modernkan sektor luar bandar, kita perlukan kepimpinan yang kuat, yang berani. Dan menerusi penerangan strategi ini, kita akan lihat sama-sama macam mana RISDA sebenarnya ada potensi unik, bukan setakat ikut serta dalam gelombang ni, tapi untuk jadi nahkoda yang mengemudi keseluruhannya. Baiklah, mari kita masuk ke bahagian pertama, iaitu melihat kepada kemuncak inovasi nasional kita, URIS 2026. Cuba perhatikan grafik jambatan ni. Ia sangat tepat menggambarkan apa yang kita nak buat. URS ni sebenarnya bukanlah sekadar expo biasa, di mana orang datang berjalan-jalan, tengok-tengok, lepas tu balik. Tidak. Ia adalah satu pasaran berpusat yang sangat eksklusif. Anggaplah ia sebagai satu jambatan strategik. Di satu sisi, kita ada R&D University yang sangat mendalam. Dan di sisi satu lagi, kita ada masalah industri yang mendesak. Di sinilah penyelesaian yang sedia untuk dilaburkan. Akhirnya bertemu dengan pemain industri yang memang tengah cari inovasi tersebut untuk selesaikan isu mereka. Sekarang, mari kita lihat pula dari segi skalanya. Angka-angka ni memang luar biasa. Kita bercakap tentang lebih 1,000 peserta utama, gabungan 20 universiti awam dan institusi swasta terkemuka negara. Ada lebih 200 teknologi, merangkumi syarikat pemula dan hasil R&D yang memang dah sedia untuk pelaburan. Dan semestinya kehadiran pelabur-pelabur besar dan peneraju industri. Skala graviti acara yang bakal berlangsung pada 21 hingga 23 September 2026 di WTC Kuala Lumpur ni memang tak masuk akal besarnya. Bayangkan, seluruh pemikir inovasi negara berhimpun di bawah satu bumbung selama 3 hari. Kalau nak cari tempat di mana masa depan teknologi pertanian Malaysia dibentuk, di sinilah tempatnya. Seterusnya, kita beralih ke bahagian kedua, iaitu melihat posisi nasional strategik untuk RISDA. Gelaran rasmi yang kita cadangkan untuk anda ialah Rakan Kongsi Strategik Nasional untuk Inovasi Luar Bandar dan Transformasi Agroteknologi Pintar. Dengar pun dah gah kan? Gelaran ini dengan sendirinya meletakkan posisi RISDA jauh melangkaui penaja konvensional. Ia mengangkat RISDA sebagai platform utama, jambatan yang paling kukuh antara bilik makmal inovasi di universiti dengan realiti komuniti pekebun kecil kita di luar bandar. Tapi, mungkin anda terfikir kenapa RISDA adalah rakan kongsi yang paling sempurna untuk perkara ni? Jawapannya mudah, sebab RISDA dah pun memiliki salah satu ekosistem pelaksanaan luar bandar yang paling utuh di Malaysia. Anda ada rangkaian pekebun kecil yang sangat besar, akses terus dan mendalam kepada komuniti, ekosistem latihan yang dah pun mantap, dan infrastruktur ekonomi agro yang dah lama wujud. Universiti di luar sana mungkin ada teknologi AI atau pertanian pintar yang paling hebat di dunia, tapi tanpa infrastruktur berskala besar macam yang RISDA ada untuk menguji dan melaksanakannya di alam nyata, inovasi itu hanya akan tinggal atas kertas. Jadi, secara realitinya, RISDA adalah pemimpin kebangsaan de facto untuk jayakan pelaksanaan penyelesaian sebenar. Jadi, di mana nilai tambah untuk kerjasama ini? Mari kita lihat bahagian ketiga, pemacu nilai menerusi inisiatif kolaboratif. Okey, apa yang sangat-sangat menarik tentang inisiatif Makmal Kehidupan atau Living Lab ini ialah ia mewujudkan satu rangkaian padu yang melibatkan universiti penyelidikan utama kita macam UPM, UMK, UMS, UMT dan UKM. Universiti-universiti ini akan gunakan ladang-ladang RISDA sebagai tapak ujian dunia nyata. Ini bermakna RISDA dapat akses terus kepada penyelidikan terkini yang diaplikasikan terus di ladang anda sendiri. Sama ada sistem sekuriti makanan atau pertanian pintar, RISDA tak perlu lagi tunggu teknologi siap. Anda akan jadi sebahagian daripada proses penciptaan itu sendiri dari awal. Memang hebat. Tonggak seterusnya adalah tentang memamer dan menyumberkan inovasi. Pertama, menerusi Pavilion Inovasi Luar Bandar RISDA di URISS. Ini peluang untuk anda tayangkan inisiatif ESG, teknologi ladang pintar dan inovasi getah hiliran yang anda dah capai kepada seluruh pemain industri. Kedua, dan ini yang paling proaktif,
Cabaran inovasi Rizda. Melalui platform ni, Rizda boleh crowdsource atau kumpulkan kepakaran luar untuk selesaikan masalah operasi spesifik anda menggunakan bakat dari syarikat pemula dan universiti. Fikirkan tentang potensi luar biasa AI di ladang, sistem torehan pintar masa depan, penggunaan biojisim dan juga peluasan teknologi kewangan di luar bandar. Segala penyelesaian ni akan datang cari anda. Rangka kerja yang ketiga pula memfokuskan kepada usaha membina ekosistem bakat dan TVET. Langkah demi langkah ni, daripada pelaksanaan program industri di kampus, penubuhan fellow inovasi luar bandar, sehinggalah kepada pembangunan latihan agropreneur lanjutan, semuanya direka khas untuk satu tujuan, iaitu menjamin satu tenaga kerja masa depan yang celik agro yang akan memacu kejayaan jangka panjang Rizda. Sebab kita sama-sama tahu, teknologi secanggih mana pun tak akan bermakna kalau kita tak ada modal insan yang mahir untuk mengendalikannya. Betul tak? Baiklah, sekarang kita masuk ke bahagian keempat. Bahagian yang saya pasti anda semua tunggu-tunggu. Tawaran pelaburan dan jaminan pulangan pelaburan atau ROI. Nilai pelaburan yang kita cadangkan adalah antara RM250,000 hingga RM500,000 untuk penajaan strategik tahap platinum. Angka ni mungkin kedengaran besar pada mulanya, tapi sekejap, mari kita pecahkan komponennya. Ini bukan sekadar beri dana semata-mata tau. Ia adalah satu kombinasi strategik antara pelaburan kewangan secara langsung berserta dengan sokongan ekosistem dalam bentuk in-kind. Dan di sinilah logik perniagaannya jadi sangat-sangat jelas. Cuba bandingkan pelaburan tadi dengan pulangan yang anda bakal dapat. Sebagai rakan strategik Platinum, Rizda dijamin ruang pameran premium bersaiz 54 meter persegi. Anda juga dapat slot ucap tamu eksklusif yang meletakkan suara Rizda betul-betul di hadapan ratusan pembuat dasar dan pelabur besar negara. Tambahan lagi, 15 pas perwakilan eksekutif serta penjeramaan tahap paling tinggi di semua kempen pemasaran. Keterlihatan premium dan akses eksklusif tahap tertinggi ini secara fizikalnya dah pun melangkaui kos pelaburan awal tadi dengan memberikan nilai impak perniagaan yang memang tak ternilai. Sekarang, kita beralih ke bahagian kelima dan yang terakhir, faedah legasi mutlak. Tunjang utama di sini adalah penyelarasan secara langsung dengan Matlamat Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13. Kerjasama ini memposisikan Rizda sebagai pemimpin yang benar-benar kehadapan dan tak dapat dipertikaikan lagi dalam memacu ekosistem ESG dan bioekonomi perkeliling. Lebih daripada itu, ia sediakan laluan yang kurang risiko untuk kita komersialkan inovasi berteknologi tinggi terus ke dalam rangkaian pekebun kecil di lapangan. Kata-kata kunci strategik seperti ESG, bioekonomi perkeliling dan RMK-13 ni, inilah yang menjadikan perkongsian ini sesuatu yang sangat wajib untuk memastikan negara dan Rizda berjaya mencapai mandat besar kerajaan. Dan ada satu perkara lagi yang menjadikan plan ni sangat berwawasan. Perkongsian ni bukanlah tamat macam tu je lepas acara 3 hari tu berlalu. Sama sekali tidak. Ia sebenarnya menyemai benih untuk satu legasi jangka panjang, iaitu melalui penubuhan pemecut inovasi luar bandar URIS Rizda. Fasa pasca acara ini melibatkan geran inovasi komuniti yang berterusan, pecutan syarikat pemula dan satu aliran projek sepanjang tahun untuk pastikan inovasi-inovasi ini betul-betul membuahkan hasil di ladang kita. Jadi, kita akhiri sesi penerangan ini dengan satu persoalan besar yang bakal menentukan hala tuju legasi masa depan ini. Dengan segala data, struktur pelaburan dan ROI strategik yang kita dah bincangkan tadi, adakah Rizda akan mengambil langkah berani ini untuk merapatkan jurang yang ada dan seterusnya muncul sebagai pemimpin kebangsaan nombor 1 dalam transformasi berasaskan agro pintar di Malaysia? Peluang untuk membentuk masa depan tersebut dah pun terbentang luas di harapan mata anda melalui Ariwi IUIS 2026. Saya harap sesi penerangan visual kita hari ini berjaya merungkai potensi gergasi di sebalik tawaran strategi ini. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan belajar, teruskan berinovasi dan kita jumpa lagi di sesi penerangan yang akan datang.